Assalamualaikum semua. Hari ini untuk lunch tengah hari ini saya beli lauk, iaitu ikan bawal goreng panas-panas dengan lauk apa ni, rebung. Saya ingat kan rebung kari, rupanya rebung pejeri, buat pejeri rasa manis-manis kan. Itulah. Lepas makan nasi pun tak habis, saya sambung makan kuih. Saya beli kuih. Ni kari puff yang ada inti kentang. Kentang pedas sikit lah, pedas sikit. Satu biji 50 sen. Dan saya beli juga kuih bom bijan. Kuih bijan, kuih kegemaran saya, kuih bijan dan kuih kasturi. Dalamnya ada kacang lah. Ini kuih yang saya minat makan nak ni lah. Kalau kuih-kuih lain tu saya kurang makan lah. Makan sebenarnya tadi dah beli banyak jugalah. Tapi sebab saya terlalu lapar, saya makan dalam kereta sambil bawa kereta. Tu dia. Ni hak baki daripada makan dalam kereta tu lah. Tapi dia panas-panas lah. Kita beli dekat PKNK tu, Medan Selera. Situ memang ada banyak kuih. Sedap lah dia punya apa ni, kuih bom bijan ni memang terbaik lah. Dia kira tempat kuih di Alostak, memang di situlah banyak pusat jualan kuih, macam-macam kuih ada. Daripada kuih goreng-goreng, kuih pedas, kuih manis, kuih kukus, segalalah, kuih lepat pisang lah, kuih koci lah, macam-macam kuih ada. Tapi beli situ memang ramai lah orang duk beli. Tengah hari dia mula start jual dalam pukul 12 sampai ke petang lah, sampai habis lah. Jadi saya beli ni sebab sambil-sambil keluar cari lauk tadi ni, terus saya beli kuih jugalah. Memang makannya sedap lah. Tak payah gaduh nak masak dah. Ini saya beli ayam bakar lah untuk makan malam. Kalau rajin goreng telur. Kalau tak rajin itu je lah lauk dia. Makan sikit-sikit yang malam, makan tak lalu pun. Sekarang tak makan pun malam. So sehingga bertemu lagi. Saya minum ayak dulu lah. Ni ayak oreng, bancuh sendiri. Bye.